Nak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Sesetengah daripada perkara yang kita ambil mudah pada hari ini pernah diharamkan suatu ketika dahulu. Ia diharamkan walaupun tidak memberikan apa-apa kemudaratan. 9 perkara biasa diharamkan suatu ketika dahulu. Wanita di Amerika Syarikat tidak dilarang secara terang-terangan untuk memiliki kad kredit, tapi mereka mengalami diskriminasi terbuka dan agak sukar untuk mendapatkan kad kredit. Wanita berkahwin memerlukan suami mereka untuk menandatangani permohonan sebelum boleh mengeluarkan kad kredit. Janda dan wanita bujang pula perlu mencari seorang lelaki untuk menandatangani perjanjian bersama. Seorang wanita juga dikehendaki mendedahkan status perkahwinan dan bilangan anaknya sebelum dia boleh mengeluarkan kad kredit. Pendapatannya juga dibahagikan kepada dua untuk mengira jumlah maksimum yang boleh dibelanjakan melalui kadnya. Diskriminasi ini berterusan sehingga tahun 1974 apabila Kongres meluluskan Akta Peluang Kredit Bersama yang menjadikan tindakan diskriminasi terhadap pemohon kad kredit bersama jantina, kaum, agama sebagai satu yang menyalahi undang-undang. Pada tahun 1675, Raja Charles II dari England meluluskan undang-undang mengharamkan kedai-kedai kopi. Untuk menghentikan beberapa usahawan kreatif dari bekerja dari rumah, beliau juga mengharamkan semua orang untuk menjual kopi dari rumah mereka. Malah, beliau menghalang semua orang daripada menjual kopi, teh, coklat dan syabet di mana-mana rumah atau kedai. London sahaja mempunyai sehingga 3,000 kedai kopi di mana orang berkumpul untuk bergosip dan membincangkan isu-isu negara. Raja Charles II mempunyai sejarah pahit apabila melibatkan kepercayaan terhadap orang dan selalu mengesyaki bahawa semua orang keluar mahu menyakitinya. Beliau juga mendakwa bahawa kedai kopi membuatkan orang menjadi malas dan mengganggu keamanan masyarakat. Bikini adalah satu lagi mangsa perang terhadap perbuatan tak senonoh awam. Ia menyebabkan panik moral, sebaik saja ia dilancarkan pada tahun 1946. Pada suatu ketika, pembuatnya, Louis Rayet, telah menjadi hilang semangat disebabkan jualannya teruk dan hampir berputus asa. Bikini itu diharamkan di Perancis, Spanyol, Itali, Portugal, Australia dan di beberapa bahagian Amerika Syarikat. Untuk seketika, ia tidak boleh ditunjukkan dalam filem-filem Hollywood. Pada tahun 1953, Pedro Zaragoza, Datuk Bandar Benidorm, membenarkan orang memakai bikini di pantai kawasan bandar walaupun pakaian itu diharamkan di seluruh Spanyol. Pelancong British membawa bikini mereka ke bandar dan Datuk Bandar tahu dia terpaksa membenarkan mereka memakai bikini mereka jika dia mahukan Benidorm menjadi destinasi pelancongan. Beberapa wanita berhadapan masalah dengan anggota pengawal sivil di pantai kerana undang-undang yang berjangka ini, tetapi Zaragoza bertekad untuk membiarkan bikini dibenarkan untuk dipakai. Dia menaiki skuternya dalam perjalanan 8 jam untuk melawat General Francisco Franco, detektif tentera Spanyol di Madrid. Seluarnya dipenuhi dengan minyak motor ketika dia sampai untuk bertemu General. Disebabkan itu, General Franco bersetuju dan bikini secara perlahan-lahan memasuki Spanyol hingga hari ini.